Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik pada para guru, ibu bapa dan seluruh warga sekolah kebangsaan Krupong. Satukanlah hati-hati kami dalam mendidik anak-anak ini jadi insan yang berilmu, beriman dan beramal saleh. Bulan Ramadan, bulan mulia, penuh keberkatan rahmat ilahi. Ya Ramadan, jadikan bersama. Semoga amalan subuh di hati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini anda bersama kami dari Lensa Keris. Saya Nur Kalisha binti Nur Azan Lumi. Saya Nur Naila Zulaika binti Rahmat. Saya Nur Dania Sofia binti Muhammad Syatri. Dan saya Nur Rania Humaira binti Khairuddin. Kami dari Lensa Keris akan membuat liputan secara langsung dan temu bual sepanjang program ini. Habibi ya Muhammad. Ini saya bersama seorang ustazah yang akan meneraju kejayaan program sepanjang bulan Ramadan kali ini, iaitu Ustazah Kamaria selaku penyelaras program. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya mengajukan soalan pada Ustazah. Ya. Apakah program yang dirancang untuk menceriakan lagi bulan Ramadan yang penuh berkat ini? Okey. Di sepanjang program pada bulan Ramadan ni, pihak sekolah ada menjalankan program Ihya Ramadan, di mana dalam Ihya Ramadan ini beberapa aktiviti yang akan dijalankan oleh pihak sekolah daripada unit PAIBA lah, unit panitia agama Islam dan juga bahasa Arab. Antara pengisiannya pada waktu rehat, kita akan membuat pengisian dari segi alunan Asmaul Husna, kemudian 40 hadis, dan ada juga aktiviti seperti mewarna, kemudian menciptakan hari raya dan kuis bahasa Arab. Dan juga di sepanjang bulan Ramadan ini dilancarkan tabung jom infak 20 sen. Terima kasih Ustazah atas perkongsian jawapan itu tadi. Okey, sama-sama. Habibi ya Muhammad. Kita bersama dengan Guru Besar SK Krupong, iaitu Cikgu Rahayu binti Muhammad Sis. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya pada Cikgu. Ya, silakan. Adakah bulan Ramadan ini boleh mendidik jiwa kita menjadi insan yang lebih berdisiplin? Okey, itu saja soalan kamu. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, pagi tadi sekolah kita telah pun meluncurkan atau melancarkan program Ihya Ramadan dan juga Jom Infak 20 Sen bermula hari ini sehinggalah berakhirnya bulan Ramadan. Dan seterusnya kita akan menggunakan program Infak 20 Sen itu untuk sepanjang di sekolah ini, insya-Allah. Okey, balik pada soalan kamu tadi, adakah bulan Ramadan ini boleh mendidik jiwa kita menjadi insan yang lebih berdisiplin? Rasa awak boleh ke? Saya tanya awak balik ni. Boleh. Untuk awak boleh? Boleh. Okey, insya-Allah. Dan juga untuk kawan-kawan awak yang lain juga. Kenapa? Pertama sekali ialah menepati masa, iaitu masa kalau pagi mesti bangun seawal yang mungkin, maksudnya makan bersahur dan perlu tamat sebelum masanya, betul kan? Okey, jadi dari situ kita boleh mendidik diri bagaimana mengurus masa makan kita waktu sahur, kemudian sebelum bersiap ke sekolah, menunaikan solat subuh dan seterusnya apabila di sekolah kita menepati masa. Macam tadi penyelaras program Ihya Ramadan ada cakap bahawa setiap kali rehat perlu ke mana? Ke Dewan untuk menjalani program Ihya Ramadan. Jadi perlu menepati masa 20 minit berada di Dewan untuk menjalani program-program Ihya Ramadan. Dan seterusnya apabila berbuka puasa juga perlu menepati masa yang disesuaikan, iaitu kalau di Melaka pukul berapa, di Johor pukul berapa. Sebab itu di situ kita boleh membentuk diri manusia, tak kira lah murid sekolah ke, orang bekerja ke. Maksudnya kita perlu menepati masa. Waktu maghrib tepat kita perlu berbuka puasa. Itu daripada segi masa lah. Seterusnya ialah mendidik jiwa supaya bersabar, kan? Bersabar, tak boleh makan, nampak orang makan ke, contoh adik awak yang tidak berpuasa, yang tidak boleh berpuasa, belum mampu berpuasa, nampak adik makan, awak nak makan. Jadi awak membentuk disiplin diri awak bahawa bila berpuasa tak boleh makan, dilarang makan, betul? Jadi
itu adalah antara yang terbaik untuk murid-murid sekolah, mendidik disiplin, sembayang. Sebab puasa ialah rukun Islam yang keberapa? Sembayang dulu ke puasa dulu? Mestilah solat dulu. Jadi perlu menepati dan berdisiplin untuk menunaikan ibadah solat sebagai umat Islam. Jadi saya harap anak-anak murid saya di SK Kerubung sepanjang bulan puasa ini dan seterusnya selepas bulan Ramadan, bahawa kita boleh membentuk diri kita untuk lebih berdisiplin, insya-Allah. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu tadi. Sama-sama. حبيبي يا محمد Saya bersama seorang ustaz yang hebat dan boleh dikatakan adik guru, iaitu Ustaz Ahmad Nazobah selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Kerubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengajukan soalan kepada Ustaz. Ya, Patutkah kita meneruskan lagi sambutan Ihya Ramadan ini dan mengapa ia perlu? okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, berbalik kepada soalan tadi, pada pendapat ustaz lah, program Ihya Ramadan ni patut dilaksanakan setiap tahun. Dan juga setiap tahun Panitia Pendidikan Islam ada membuat penambahan lah, dan juga inovasi. Okey, untuk tahun ni kita ada buat program baru iaitu Jom Infak 20%. Seperti mana yang kita tahu dalam Islam, amalan infak dan bersedekah ni sangat digalakkan kerana dia meningkatkan pahala dan juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila walaupun nilainya hanya 20%, tetapi pahala dia sangat berlipat kali ganda untuk bulan Ramadan ini. Jadi selain itu ada juga aktiviti lain yang disediakan seperti solat duha, pertandingan poster, membuat kad raya menggunakan tulisan khat dan juga pertandingan azan. Itu sajalah daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian jawapan itu tadi. Sekian saja dari kami Bulletin Keris sempena program Ihya Ramadan 2026. Saya Nur Kalisha binti Nur Azalumi. Saya Nur Naila Zulaika binti Rahmat. Saya Nur Dania Sofia binti Muhammad Syatri. Dan saya Nur Dania Humaira binti Khairuddin. Sekian, terima kasih.